Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunos memaklumkan beliau berjaya mengumpul dana bagi menjelaskan baki kos penghakiman tertunggak berjumlah sekitar RM66,000 kepada Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menerusi lelongan barangan peribadinya. Menurut Jamal, dua barangan yang dilelong ialah sebelah selipar dan sehelai tuala yang pernah digunakan ketika satu demonstrasi semasa Selangor berdepan isu air ketika pentadbiran Datuk Seri Azmin Ali sebagai Menteri Besar. Alhamdulillah, hari ini dua barang itu sudah berjaya dilelong dan dibida sebanyak RM66,000. Sepatutnya hari ini ada lelongan mahkamah atas tuntutan Teresa Kok sebanyak RM66,000. Tetapi semalam anak saya Muhammad Amin Daniel berjaya dapatkan penangguhan arahan terbabit. Bagaimanapun, lelongan selipar dan tuala itu diteruskan supaya kami boleh bayar kepada Teresa Kok, katanya menerusi rakaman video berdurasi 3 minit 16 saat yang dimuat naik di Facebook miliknya hari ini. Beliau menjelaskan, terdapat dua individu yang membuat bidaan dan membeli barangan tersebut, termasuk seorang pembeli berbangsa India dari Negeri Sembilan yang mendapatkan tuala berkenaan. Seorang lagi pembida dari Sabah yang membeli 11 selipar saya dengan harga RM33,000. Individu itu memaklumkan akan bingkaikan selipar berkenaan dan hantar kepada pejabat Teresa Kok dalam waktu terdekat. Dia akan uruskan pembayaran itu hari ini, katanya. Jamal berkata, sebaik sahaja bayaran diterima sepenuhnya, wang tersebut akan diserahkan kepada Teresa bagi menyelesaikan tuntutan berkenaan. InsyaAllah, kes ini akan kami selesaikan sebaik dapat duit, katanya. Dalam pada itu, beliau menyatakan tindakannya melelong barangan tersebut adalah demi mempertahankan maruahnya yang didakwa cuba dicemarkan melalui perintah mahkamah, walaupun menurutnya perkara itu telah pun diselesaikan sebelum ini. Tetapi beliau langgar juga sehingga rumah saya dipecah masuk, dimasuki pegawai mahkamah dan anggota polis yang terpaksa menjalankan tugas mengikut perintah mahkamah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Teresa Kok dan saya harap dengan duit sebanyak RM66,000 itu, beliau akan memulakan usaha kecil-kecilan menternak babi di rumahnya menjadi kenyataan, katanya.